Ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran semakin memuncak apabila kedua-dua negara dilihat berada di ambang konflik ketenteraan terbuka. Presiden Amerika, Donald Trump menegaskan Washington bersedia, sanggup dan berupaya untuk melancarkan serangan, manakala Iran pula memberi amaran akan bertindak balas dengan serangan yang disifatkan sebagai belum pernah disaksikan sebelum ini. Sebarang tindakan ketenteraan dijangka memberi kesan besar terhadap kehadiran Amerika di Asia Barat, apabila puluhan ribu anggota tenteranya yang ditempatkan di rantau itu berpotensi menjadi sasaran. Jurucakap tentera Iran mendakwa banyak pangkalan tentera Amerika berada dalam lingkungan peluru berpandu jarak sederhana milik Tehran, sekaligus meningkatkan risiko serangan balas berskala besar. Di bawah Komando Pusat Tentera Amerika, CENTCOM, penempatan strategik tentera Washington di Asia Barat kini berada dalam keadaan berjaga-jaga tinggi. Penganalisis melihat situasi ini sebagai antara detik paling genting dalam hubungan Amerika-Iran, dengan sebarang salah langkah berisiko mencetuskan konflik serantau yang lebih luas.